sampai. Dia kata, jom unboxing pasir keriangan. Cuba teka item apa ada kat dalam ni tuan-puan. Okay, ini adalah item limited edition sempena bulan kemerdekaan. So of course lah, dah bulan khas ni kan, bulan kemerdekaan kita nak sambut. Kita nak sambut merdeka. So mestilah kita nak cari, kita nak kibar-kibar bendera. Tapi kali ni kibar bendera bersilain sikit. Kita kibar bendera yang eksklusif. Orang kata. Okay, jom kita tengok apa dekat dalam ni. Macam mana design dia. Sangat secure. Kat luar dia ada lagi satu puzzle. Kat dalam dia macam ni, dia ada bubble. So ada kertas macam ni. Jangan risau, kalau positif insyaAllah sampai dengan selamat. So itu dia, sampai rapat dengan satu card holder. Masya Allah, excited. Nampak tu? Jelas tak? Nampak tu bendera Malaysia tuan-puan. Memang sebiji. Siap ada semualah. 14 jalur gemilang tu. Memang lengkap. Macam mana Public Gold boleh buat design sesulit ini, sedetail ini tuan-puan? Maksudnya tuan-puan, sebenarnya Public Gold ni adalah salah satu syarikat yang dah well established. Dah ada dekat ada satu kilang dekat Penang. So Public Gold memang sediakan sendirilah pump untuk kita bentukkan dia tu kan. Memang sendiri. In-house semua, bukan tempat-tempat. Jadi tuan-puan, nak katanya Public Gold ni adalah salah satu syarikat yang dah stabil. Jadi tuan-puan tak perlu risau untuk simpan emas dengan Public Gold. Siapa yang belum bermula lagi, belum lagi menjadi sebahagian daripada penyimpan emas di Public Gold, jom bermula. Tuan-puan boleh simpan sikit-sikit. Lama-lama tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal sendiri dan pegang sendiri. Sebab emas yang terbaik tuan-puan, mesti kena ingat, beli emas, dapat emas. So, dekat Public Gold boleh beli emas, insya-Allah tuan pasti akan dapat emas fizikal. Siapa yang berminat untuk Jah bantu, boleh isi borang beg biru di bawah atau terus hubungi Jah untuk Jah bimbing tuan-puan sebaik-baiknya. Gemukkan simpanan, teruskan belanja, ada manfaat, boleh follow Jah rapat-rapat.